Sudah, bos. Sudah. Saya jarang-jarang mari kedai membeli barang. Kalau saya mari beli barang, maksud tu projek mega punya projek. Betul tak? Betul. Besar punya projek baru saya mari kedai punya. Kitchen punya projek saya suruh dia hantar barang terus saja. So sekarang saya bagi tahu you masalah customer dulu. Baru you akan faham kenapa kita beli ni macam mahal punya barang. Okay. Customer complain solar panel dia RCCB 3 pole 4 pole RCCB trip. Okay, trip. So saya bagi suggestion dekat customer. Dia cakap dia ada minta orang datang check kenapa RCCB trip. Checking saja mau serah RM2,000. Checking berapa? RM2,000. Lepas tu itu kontraktor cakap mau buat earthing. Earthing berapa? RM6,000. Total berapa aja? Sudah RM8,000, betul? Betul. Dia punya masalah apa? Dia punya masalah tripping saja. Setiap kali hujan, dia trip sekali saja. Lepas tu dia on balik, sudah tak ada problem. You faham? So, untuk masalah ni saya bagi cadangan. Dalam harga RM3,500 kasih counting semua. Beli satu auto reclose RCCB. You tahu apa masalah auto reclose kah? Mari. Saya ajar lu, mari. Tengok sini. Ini. Auto reclose RCCB. Dia boleh reset balik. Kalau trip dia boleh reset balik. Berapa kali dia reset balik itu you tak payah tahu. Itu saya satu orang saya tahu. You tak payah tahu tu barang. Okay. Kalau ada problem dia trip dia on balik. Okay. You beli ni. Lepas tu you beli satu RCCB. Sekarang dia pakai Hegel punya. Hegel memang tak boleh pakai punya brand. Kita pakai ABB punya. German punya brand. Betul tak? Betul. Mana brand saya pakai itu paling bagus punya. Orang lain punya brand semua tak boleh pakai. Saya cakap orang lain tak. Saya cakap you ada masalah datang cari saya. Jangan cari orang lain. Betul tak? Betul. Okay. So, sekarang mana main brand bagus? ABB ya. Sebab apa? Sebab saya pakai sekarang. So, lepas dah beli ni, kita pasang dekat sana. Tripping problem sudah solve. Setiap kali satu kali saja trip. Kalau hujan sekali trip, benda ni akan reclose balik. Lepas tu sudah tak ada problem. Kenapa you nak keluarkan duit RM8,000 mau tax, earning lah, mau buat itulah, mau buat inilah. Lepas tu dah cakap kena buat benda ni juga. Saya kasih solve dalam harga RM3,500. Betul tak? Betul. Sekarang siapa pandai? Customer lagi pandai sebab dia pilih kita. Betul tak? Betul. Okay. So harapkan video ni sampai kepada customer. So kita akan beli ni. Lepas tu kita sebab DB sekarang dia 14W, you kena tambah lagi 4W. So kita kena ada 18W. Kita bagi extra lagi 2W. So kita beli metal clad, tunjuk sini aja. 22 ni 22W lah, betul lah? Betul. 22W lah sini. 22W ni metal clad DB kita beli. Okay. So lagi kita bagi tambah extra lagi kita bagi dekat customer. Let's say kalau dia dah on RCCB tu dia dah on. Dia trip balik. Dia akan auto reclose. Dia akan trip 3 kali dia dah trip, lepas tu dia takkan reclose balik. Dia akan off saja. Dia tak boleh on balik sebab dia dah sampai limit dia 3 kali. Lepas dah sampai limit dia, macam mana customer akan tahu benda tu ada supply ke tak supply? Kita pasang satu timer dekat sana. Kita pasang satu siren. Kali ketiga bila dia tak on balik, lepas 10 saat, kalau tak ada supply masuk ke solar panel, apa akan jadi? Siren akan berbunyi. Siren akan berbunyi, nanti dekat rumah dia orang akan tahulah, okay, solar panel tu api dia dah tak masuk, nanti dia kena panggil lah orang lain untuk datang check apa masalah dia. Kita punya kerja sampai sini saja. Okay, ini request customer kita nak buatkan. Okay, so jangan kena goreng banyak sangat. Sikit-sikit cukup lah. Betul je? Betul. Cukup. Jangan tunjuk banyak, nanti orang sudah panas.